Bukan kita makin membicarakan benda ni tak ada apa, benda ni tak ada apa. Sedangkan Quran sebut tentang capal seorang Nabi. Ikhla'na alaik. Patut Tuhan tak payah sebut dah. Kalau kata pakaian anbiya tak perlu, Tuhan tak payah sebut pakaian anbiya. Cerita pasal lain, pasal ibadah anbiya saja. Orang ni kalau sebut pasal pakaian sikit, dia kata ini syirik antara ni, muliakan capal ni. Ini tak boleh, ini bukan sunnah Nabi, ini orang pakaian orang Arab saja, kata dia. Kalau pakaian orang Arab semata-mata tak ada apa-apa nilai, kenapa Allah sebut dalam Quran? Kenapa disebut dalam hadis Nabi? Kenapa ada bab khas imam-imam hadis bahaskan tentang pakaian Nabi? Kalau kata tak penting pakaian Arab saja, tak payah bahas tentang jubah, tak payah bahas tentang sorban. Hadis-hadis itu tak perlu diriwayatkan, tak perlu. Seolah macam kita tak ada apa-apa. Imam-imam dulu mentakzimkan pakaian Nabi sebagai pakaian sunnah, pakaian yang agung dan mulia, pakaian kasih Allah. Orang ni mendakwa dia ada ilmu hadis, dia merendahkan pula. Dia bukan ahli hadis sebenar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bila qala haddatsana Hannad bin Sari qala hadatsana Waqi'un an Dalham bin Salih an Hujair bin Abdullah an ibn Buraidah an abihi anna an-Najashi ahda lin-nabi sallallahu alaihi wasallam khuffain aswadain sadajain falabisahuma thumma tawadda wa masaha alaihima. Baca lagi hadis tu macam cara itu sambungan lah. Selipar ni macam dah. Bab mengenai selipar atau dipanggil capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kita cerita dah sikit tentang kelebihan atau dalil-dalil berkenaan dengan capal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sallallahu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala hadatsana Muhammad al-Bashar qala hadatsana Abu Dawud at-Tayalisi qala hadatsana Hammamun an Qatadah qala qultu li Anas bin Malik kaifa kana na'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala lahuma qibalan. Sayyidina Qatadah mengatakan, aku bertanya kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bagaimanakah bentuk selipar atau dipanggil capal lah. Bagaimanakah bentuk capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawab Sayyidina Anas bin Malik, kedua-duanya mempunyai dua tali capal. Kita boleh bayangkan capal orang Melayu pakai tu. Ini salah satu cara orang Melayu nak ikut Nabi Muhammad, ikut pakaian dia panggil. Sama ada tengkolok yang tu asalnya serban, atau baju layang. Baju layang tu macam baju silat, sultan pakai, pendekar pakai. Yang baju tu dia belah tengah tapi dia sekerat, yang asalnya jubah tapi dikerat menjadi sekerat kerana yang nak ikut Nabi dalam masa sama nak juga ciri-ciri kemelayuan. Adapun baju Melayu dan sebagainya, qamis, dalam bab pemakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kain izar, itu hadis tentang izar, sunnah Nabi memakai kain. Itu semua sunnah lengkap, bahkan ada capal pula. Dan kita tak sebut kasut, kita sebut capal. Yang bahasa Arabnya an-na'lu. Ini diambil dari Quran. Capal, orang Melayu sebut capal tu asal dia Quran, dan juga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu asal dia. Kerana Melayu ni dia Islam itu agama bagi orang Melayu. Okay, sebut Islam. Kalau kat Malaysia ni orang tahu dah Melayu tu. So orang Melayu orang tahu dah orang Islam ni. Bahkan bahasa asal kita bahasa Jawi. Mungkin sebelum tu lain sikit, kemudian datang Islam, ditukar bahasa atau tulisan rasmi Jawi. Okey, maksudnya Islam belaka lah orang Melayu ni. Sama ada pemakaian dia, cara makan dia, cara hidup dia, ilmu yang dia ada, apa saja Islam. Ini orang Melayu, keistimewaan orang Melayu. Jadi disebut capal. Capal ni diambil daripada Al-Quran. Kita sebut dah sikit. Allah firman, Allah SWT Muhammad,
ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Allah firman, wahai Musa, itu wahai Nabi Musa, aku ni Tuhan engkau, Allah Subhanahu wa taala. Fakhla'na alaik, tanggalkan capal. Capal ambil dari Quran. Tanggalkan capal engkau. Tanggalkan atau disebut slipper, tapi lebih tepatnya terjemahan capal lah. Okey, slipper ni lain sikit, capal lain sikit. Capal biasa dari kulit, capal Nabi dari kulit, capal Anbiya daripada kulit. Kalau slipper tak mesti dari kulit. Maka slipper dengan capal ada beza sebenarnya. Capal ni biasa dari kulit. Capal orang Melayu tengok dia buat plastik ke kulit? Kulit biasanya. Kecuali zaman ni dah ada teknologi yang nak macam kulit tapi bukan kulit. Itu lain lah, tak apalah. Tapi asalnya kulit sebenarnya, kulit, pakai kulit. Okey, jadi faqla'na alaik, an-na'lu disebut dalam Quran. Faqla'na alaik, tanggalkan capalmu. Innaka bil wadil muqaddas situwa, sesungguhnya engkau sekarang berada di wadi yang suci, satu lembah yang suci. Apa dia itu? Tursaina atau Tursina, Bukit Tursina, di tempat suci. Okey, maka tanggalkan capalmu. Ini saat munajat, ini tempat suci, muliakan dia. Seperti kita tanggalkan capal kita dalam masuk masjid, tanggalkan kasut kita dalam masuk masjid, muliakan masjid. Ini ayat Quran. Bahkan kata para ulama, capal itu ialah libasul anbiya, dia pakaian para nabi. Tak kiralah daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad pakai capal belaka. Kasut yang dibuat, slipper yang dibuat daripada kulit yang disebut capal, yang ada tali. Okey. Jadi masya-Allah, ini capal. Capal ni adalah satu kasut yang simple dan disukai oleh anbiya. Anbiya suka pakai, termasuk Nabi SAW, kerana kebanyakan kasut Nabi itu Nabi akan pakai capal. Walaupun Nabi ada kasut selum juga, Nabi ada kasut jenis lain sikit, tapi Nabi suka capal. Sehingga kan ada bab khas tentang capal, sehingga kan ada kitab khas membahaskan tentang capal. Kitab para ulama ada syair-syair tentang capal. Ini capal Nabi SAW. Maka orang Melayu pun tiru, dia ambil nama capal juga. Dia buat pun kulit juga, cuma satu tali saja. Dia ada dua tali atas dia, tapi dia pilih satu tali saja. Kalau capal Nabi SAW ada dua tali di belakang, ke depan dua tali juga. Tak apalah, mungkin saya fikir, dua renung, mungkin orang Melayu nak muliakan capal Nabi. Kalau buat sebiji macam Nabi, yang pakai tu ada orang jahat, orang tak semayang pun ada, orang tak baik pun pakai. Kadang orang pakai capal yang sebut capal Nabi tu pergi buat mencuri pula, macam tak muliakan pula capal ni. Maka kita sebut capal, ya nak tiru Nabi juga, tapi kita buat design lain sikit, supaya tak sebiji macam Nabi, nak memuliakan Nabi, nak ta'zimkan Nabi. Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bila dia jadi khalifah, dia khutbah, dia tak duduk tempat Nabi bijak, dia duduk bawah pada tempat Nabi bijak. Kenapa? Memuliakan tempat Nabi SAW. Rasa tak ada apa nak layak lah. Sedangkan boleh duduk situ, Nabi tak larang pun, tapi mentakzimkan, memuliakan. Tengok para sahabat Nabi SAW. Bahkan kalau kita tengok riwayat, sahabat tak pakai capal Nabi, simpan buh elok, tempat cantik. Di antaranya diriwayatkan oleh Imam Ibn Kathir dalam kitab Bidayah wan Nihayah. Sayyidina Anas bin Malik, beliau mewarisi capal Nabi. Selepas Nabi wafat, capal Nabi itu diambil oleh Siti Aisyah. Kemudian Siti Aisyah nak wafat, dia bagi pada Siti Maimunah untuk mewarisi capal. Dan di antara yang mewarisi capal, yang dapat simpan barang Nabi ni, capal ni, ada simpan serban, ada simpan baju, ada tapi ni yang simpan capal. Antaranya Sayyidina Anas dan juga Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu digelar Sahibun Na'lain, Sahib An-Na'lain, orang yang memiliki dua capal Nabi SAW. Kerana tugas Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, bila Nabi nak pakai capal, dia akan seluh ke kaki Nabi SAW. Bila Nabi buka, dia akan ambil capal Nabi, masukkan dalam lengan baju dia, dia letak kat dada dia, memuliakan capal Nabi SAW. Dan bila Nabi nak keluar majlis, dia akan keluarkan balik capal. Khidmat Nabi SAW. Ni sahabat.
Selepas Nabi wafat, Sayyidina Anas bin Malik setiap malam dia akan letak capal Nabi depan mata dia, dia menangis sepanjang malam kerana rindu dan teringatkan Nabi SAW. Inilah cinta. Ini orang yang benar-benar cinta kat Nabi. Dia tengok apa berkait dengan Nabi, itu dah bagi dia cukup membawa hati dia merindui dan juga melayang-layang, menambahkan kecintaan, keimanan daripada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang yang tak benar cinta dia, cinta tak betul-betul kuat, dia pergi bahas pula tentang capal lah, itu ini tak boleh, ni tak kena. Kalau benar-benar cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukup ni kata Nabi, aku muliakan. Orang pakai kah? Aku pakai kah? Ini berkaitan dengan Nabi, aku muliakan, sudah. Aku tengok, aku teringat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah, selesai takat tu. Okey, macam tu. Jadi tengok, sehingga kan para ulama masukkan bab khas dalam kitab mereka, kitab hadis ini. Sama ini kitab hadis Imam Tirmizi kan. Siapa Imam Tirmizi? Imam Tirmizi ni anak murid Imam Bukhari. Beliau mengarang kitab yang sangat masyhur, Sunan At-Tirmizi. Masya-Allah. Dan mulianya Imam Tirmizi ni sampai tahap Imam Bukhari yang sangat hebat tu ambil hadis daripada Imam Tirmizi. Tok guru ambil hadis dekat anak murid. Sehingga kan kata para ulama hadis, cukuplah membuktikan atau menunjukkan bahawa Imam Tirmizi ni imam hadis yang diiktiraf, yang hebat, yang agung ilmu hadis dia. Cukuplah dengan Imam Bukhari yang sangat hebat imam hadis tu ambil hadis daripada dia. Dan Imam Bukhari meriwayatkan hadis daripada murid dia Imam At-Tirmizi. Okey, kalau kita zaman kita ni tak ada lah, tak kira PhD hadis kah, 500 PhD hadis pun tak boleh sampai tahap Imam Tirmizi punya ilmu, tak boleh sampai tahap Imam Bukhari punya ilmu hadis, tak boleh. Jauh kita ni, apa celah kuku pun tak ada. Okey, tapi tengok imam-imam yang hebat ni, yang agung ni, mereka masukkan bab khas membicarakan tentang capal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari bicarakan bab khas tentang libasun Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dipanggil membahas tentang pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lah ni duk bahas pula kata serban bukan sunnah, capal ni tak ada apa. Ini apa dia ni? Okey, kalau faham betul hadis, makin ta'zimkan Nabi, makin memuliakan apa yang berkaitan dengan Nabi. Bukan makin ajak umat tinggalkan. Ini tak perlu kata dia, ini tak perlu. Cukup sembahyang, cukup kita zikir cara Nabi. Pakaian-pakaian ni tak ada ni semua. Apa dia ni? Sepatutnya kita memuliakan dan juga menggalakkan umat ikut cara Nabi. Cara Nabi tu ada 3. Yang pertama, cara zahir Nabi, surah Nabi dia panggil, surah. Apa pakaian, celak, cincin, serban, lebay, apa semualah. Kalau segan nak pakai serban, lagi orang kata kita alim ke apa ke, tak apa, pakai di rumah. Yang penting niat aku nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kalau segan juga buh tengkolok tu, buh apa tanjak tu, niat serban. Boleh buh lebay sikit, kerana serban Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas lebay. Tak apa. Jadi ataupun buat macam orang tua, ikat kain tuala, ikat apa kain lepas tau, tarik, niat serban, jadi sunnah hasan sunnah. Masya-Allah. Jadi Allah SWT Muhammad, dia kalau kita buka kitab-kitab contoh Nabi ni, kalau Nabi keluar rumah biasanya Nabi pakai lebay, paling kurang Nabi akan pakai kopiah saja, walaupun tak pakai serban, paling kurang lah. Biasa pakai serban atau toilasan, kain serban duduk atas, satu kain serban duduk atas serban pula, macam bawa Ismail sepanjang pakai apa tu lah. Okey, tapi biasanya Nabi akan tutup kepala keluar rumah. Kita tak bahas boleh je tak pakai lebay keluar, tak apa ni pakaian je, yang penting kita ikut cara solat Nabi. Boleh nak bahas tu, tapi lebih baik kita bahas kenapa Nabi pakai kepiah keluar rumah, apa sebab dia. Nabi buat ni mesti ada kebaikan untuk kehidupan dunia dan akhirat. Lebih bahas tu supaya orang tahu kelebihan dia, nak ikut dia punya pasal. Okey, bukan kita makin membicarakan benda ni tak ada apa, benda ni tak ada apa, sedangkan Quran sebut tentang capal seorang Nabi, ikhlaqna alaik. Patut Tuhan tak payah sebut dah. Kalau kata pakaian anbiya tak perlu, Tuhan tak payah sebut pakaian anbiya, cerita pasal lain, pasal ibadah anbiya saja. Orang ni kalau sebut pasal pakaian sikit, dia kata ini syirik antara ni, muliakan capal ni. Ini tak boleh, ini bukan sunnah Nabi, ini orang pakaian orang Arab saja, kata dia.
Kalau pakaian orang Arab semata-mata tak ada apa-apa nilai, kenapa Allah sebut dalam Quran? Kenapa disebut dalam hadis Nabi? Kenapa ada bab khas imam-imam hadis bahaskan tentang pakaian Nabi? Tak, kalau kata tak penting pakaian Arab saja, tak payah bahas tentang jubah, tak payah bahas tentang sorban. Hadis-hadis itu tak perlu diriwayatkan, tak perlu. Seolah macam kita tak ada apa-apa. Imam-imam dulu mentakzimkan pakaian Nabi sebagai pakaian sunnah, pakaian yang agung dan mulia, pakaian kasih Allah. Orang lain mendakwa dia ada ilmu hadis, dia merendahkan pula. Dia bukan ahli hadis sebenar. Okay, macam tu. Nah, jadi Masya Allah, Allah SWT Muhammad, Allah firman ikhla'na alaik, Allah cerita capal seorang Nabi, buka capal. Dalam surah Yusuf Allah cerita tentang baju Nabi, baju seorang Nabi. Allah cerita tentang 11 saudara mara Nabi Yusuf. Dia ada 12 beradik semua, maksud Nabi Yusuf. 11 beradik ini bila jumpa kembali Nabi Yusuf, bagi tahu kat Nabi Yusuf, cerita panjang hadis ringkas. Kata, wahai Nabi Yusuf, tahu tak ayah kita menangis setiap hari sebab rindu kat engkau. Rupanya engkau duduk di Mesir, engkau sampai jadi menteri Mesir dah. Dan wahai Yusuf, minta maaflah dulu kami lempak dalam telaga apa semua. Cubaan untuk membunuh engkau sebab kami hasad pada engkau. Cerita kisah Nabi Yusuf ni Allah sebut dalam Quran, ahsanal qasas bima auhayna. Allah kata sebaik-baik kisah yang kami kisahkan pada engkau, yang kami wahyukan pada engkau wahai Rasulullah, ialah kisah Nabi Yusuf dan juga saudara dia. Cerita family. Dalam tu ada pengajaran tentang hasad dengki. Dalam tu ada cerita yang seorang dihina oleh orang keliling, tapi kalau Allah muliakan dia, pasti dia akan mulia. Macam-macam lah hikmah cerita daripada cerita Nabi Yusuf. Okey, Nabi Yusuf, bila Nabi Yaqub terpisah dengan anak dia menangis setiap hari. Sayang sungguh Nabi Yusuf, kerana dia tahu dalam 12 anak aku ni, seorang jadi Nabi, seorang jadi Rasul. Siapa? Nabi Yusuf. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Ingatlah ketika mana Nabi Yusuf bagi tahu kat ayah dia, wahai ayahku yang tercinta, aku semalam mimpi 11 kaukaba, 11 bintang, wasyamsa wal qamar, matahari dan bulan, ra'aituhum, dan aku melihat mereka semua, li bagiku, sajidin, sujud. Semua yang aku tengok tu sujud kat aku. 11 bintang sujud kat aku, matahari dan bulan sujud pada aku. Ayah dia kata apa? Jangan engkau cerita kat siapa pemimpi ni, nanti orang hasad kat engkau, saudara engkau hasad kat engkau. Nabi Yaqub tahu ni saudara-saudara ni kuat hasad ni. Okey, dan Allah SWT Muhammad, dan itu ialah salah satu tanda wahyu yang diberikan oleh Allah, petunjuk mimpi yang benar bahawa engkau akan dilantik menjadi Rasul, Nabi. 12 orang anak Nabi Yaqub, seorang akan menjadi Nabi Rasul. Okay, tak semua anak Nabi Allah boleh jadi Rasul. Kalau Nabi Adam ada 30 orang anak atau 29 orang anak, seorang jadi Nabi, itu Syis, Nabi Syis bin Adam. Habil tak jadi Nabi, Qabil tak jadi Nabi, lain tak jadi Nabi. Okay, hari tak apalah. Jadi Masya Allah, Allah SWT Muhammad sayang sungguhlah Nabi Yusuf ni. Dia terpisah ni menangis sampai ada selaput kat mata, jadi selaput, jadi macam tak nampak, banyak menangis. Wahai Nabi Yusuf, tahu tak ayah kita menangis setiap hari sampai tak nampak mata dia. Nabi Yusuf pun sedih. Nabi Yusuf kata, ambil pakaian ni. Dia buat keluar satu baju, selai baju tu milik dia, milik Nabi Yusuf yang dia duk pakai. Ambil baju ni, bawa balik ke ayah kita di Palestin. Mesir Palestin ni jauh jugalah jalan. Balik kembali ke ayah kita, bagi baju ni pada dia. Masya Allah, bawa balik baju. Lagi beberapa minggu mereka nak sampai ke rumah, perjalanan masih ratus kilometer atau ribu, lebih kurang sebulan lagi perjalanan lebih kurang. Nabi Yaqub dah tercium bau Nabi Yusuf kat baju dia tu. Dia dah mula seronok, mula senyum. Dia kata apa? Aku tercium bau Yusuf. Allah cerita dalam Quran cerita ni, aku bau Yusuf. Dia pun dah buat baju tu, dia bau dah. Masya Allah. Kenapa bau jarak sebulan tu boleh bau baju tu? Ni bukan baju siapa-siapa, ini bukan baju siapa, ini baju Nabi. Allah nak cerita dalam ayat ni,
bila baju Rasul Nabi tak sama baju orang lain, jangan duk anggap sama. Serban Nabi macam serban Abu Jahal. Ini orang bodoh, orang bodoh. Tak kira 30 PhD pun bodoh. Kenapa? Dia telah mengatakan serban Nabi, Abu Jahal tak ada beza. Sedangkan Nabi SAW kata dalam hadis, serban kita pakai macam ni, kata Rasulullah. Berbeza dengan musyrikin, Nabi kata. Nabi ikat serban kat kepala para sahabat, mengatakan ini cara kita. Masa beza cara Nabi pakai dengan musyrikin, dengan orang Arab. Nabi ada cara pakai dia, ada style dia, sebagai salah satu sunnah. Bagi orang tak mau ikut, tak ada masalah. Bagi orang nak ikut, silakan. Yang masalah adalah orang yang merendahkan dan menyamakan pakaian Nabi macam pakaian musyrikin. Tak ada adab dengan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan tengok sahabat letak capal Nabi, simpan elok, letak, tengok menangis ingat Nabi SAW. Tak pakai, tak berani pijak, tak tempat tinggi. Kenapa? Ini Nabi punya kaki sentuh sini. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud letak sini, letak simpan kat mari, letak dekat tanah dengan kasut orang lain, dia buh kat dada dia ni, memuliakan capal Nabi Muhammad. Kerana mereka kenal siapa Nabi. Mereka tahu ini pakaian anbiya, tak sama dengan siapa-siapa. Kemuliaan dia, keagungan dia. Yang ni yang maksud firman Allah. Allah firman dalam Quran, inna arsalnaka basyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Ayat Quran. Kalau kita tak ikut ayat Quran, ayat Allah, nak ikut siapa dia? Ayat Allah, kalam Allah, tak boleh siapa pun. Kalau menyalahi siapa pun kita tak boleh ikut. Kalau orang tu menyalahi ayat Quran. Allah firman dalam Al-Quran, sesungguhnya kami utuskan engkau wahai Rasulullah litu'minu billahi wa rasulih, untuk engkau dan juga umat engkau beriman pada Allah dan juga Rasulnya, utusan Tuhan, wa tu'azziruhu, dan memuliakan Rasul-Rasul Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa tuwaqqiruhu, memuliakan Rasul Allah Subhanahu Wa Ta'ala, memuliakan, mengagungkan. Alladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu, mereka yang beriman dengan Nabi Muhammad. Dan satu ayat Allah firman, mereka mengagungkan Nabi Muhammad, menolong Nabi Muhammad. Dia ayat Quran, Allah kata tuwaqqiruhu, agungkan Nabi Muhammad. Agungkan Nabi, bukan hanya agungkan solat yang Nabi bawa, syariat yang Nabi bawa, agungkan juga semua pakaian dia ada, agungkan cara makan dia, agungkan rambut dia, agungkan setiap sudut anggota dia, agungkan semua yang dia ada. Sayyidina Khalid Al-Walid letak selai rambut Nabi dalam kepala dia, dekat topi perang dia. Tu riwayat yang sahih tu. Waktu berperang, jatuh topi besi tu, dia turun daripada kuda, dia ambil cepat topi besi tu, sedangkan pedang duk pergi kat dia, anak panah duk menghujani dia. Dia panglima, semua orang target dia. Dia tak kisah walaupun terbunuh. Habis perang, para sahabat tanya, ya Khalid, kenapa engkau macam membahayakan nyawa engkau tadi? Kerana satu topi ni. Kata ulama hadis, topi besi dan dibalut serban ni yang dipakai oleh Khalid Al-Walid sudah lusuh. Bukan topi besi baru, kain dia pun lusuh lah. Okay, tapi kenapa yang dia nak juga? Patut lusuh dah macam lama dah, tak payahlah nanti beli baru lah. Kita pun benda-benda lusuh ni kita tinggal gitu ya, beli lain lah, slipper tu lama lah pakai, kita tinggal beli lain kat homestay, tinggal kat homestay tu tak patah balik lah, suh dah. Nampak ambil sampai sanggup nyawa dia melayang. Dia kata, aku akan tetap ambil topi ni walaupun aku mati terbunuh syahid, aku tak kira dah. Kerana dalam topi ini ada selai rambut Rasulullah SAW. Dengan sebabnya aku dapat pertolongan Allah dan kemenangan dalam perang, sebab berkat rambut Nabi. Mereka memuliakan, insya-Allah. Memuliakan dengan syirik benda yang sangat berbeza. Syirik kita beriktikad sesuatu itu ada kuasa, macam Allah berkuasa juga. Macam mana Allah kuasa, sesuatu itu berkuasa juga, boleh mudarat dan manfaatkan. Tapi dalam mentakzimkan, memuliakan, itu tidak termasuk syirik. Memuliakan tu apa? Kita pandang ini kekasih Allah, ini Nabi punya, saya muliakan kerana Allah yang suruh muliakan. Syiriknya apa? Allah yang suruh muliakan. Lagu tu Allah syirik lah. Allah syirik, Rasul syirik, para sahabat syirik. Siapa dia yang ahli tauhid? Masya Allah. Nabi Yaqub ambil baju anak dia Nabi Yusuf, dia buat apa? Sapu kat muka dia, cium. Masya Allah, cium.
fartadda basira, Allah firman, maka kembali penglihatan Nabi Yaqub, kembali celek nampak, kerana dia mengambil tabarruk, keberkatan dan memuliakan baju anak dia sebagai tanda kasih pada anak dia seorang rasul. Tak kat muka dia, kena kat mata dia, terus mai penglihatan dia balik. Orang jumpa dengan Siti Asma binti Abi Bakrin, ini sahabiah, orang kalau sakit berjumpa dia, apa Siti Asma buat? Dia ambil baju Nabi yang disimpan, dia celup layak, Nabi minum, Allah beri kesembuhan. Okay, mai orang lain dia cuba nak fahamkan kita ini benda tak betul. Sahabat tak betul, hak Nabi buat tak betul, hak Quran cerita tak betul, siapa dia betul? Seolah macam tu. Okey, syirik benda lain, tabarruk, mengambil keberkatan atau Allah sedang memuliakan, itu bab lain, berbeza terus. Macam tu. Dia tak risau nanti orang buat syirik. Nabi kata dalam hadis Sahih Bukhari, aku tak risau umat aku syirik, kerana aku dah tinggalkan akidah yang benar dan jelas kat mereka. Yang aku takut sangatkan mereka, dunia yang dibukakan pada mereka, mereka berlumba-lumba sehingga mereka berperang, bergaduh sama mereka. Yang ni yang aku takut. Oh, bab ni tak cerita, bab ni tak nasihat umat, dia cerita syirik. Oh, syirik. Apa dia ni? Masya-Allah, kan? Dia takut sangat, macam sensitif kan benda syirik. Sedangkan Nabi kata, aku tak takut umat aku syirik. Jelas dah akidah. Yang aku takut mereka berlumba untuk mengejar dunia sehingga mereka berbunuh sama mereka, bertengkar sama mereka. Apa jadi dalam negara kita? Berebut jawatan, sanggup buat fitnah, sanggup buka aib, sanggup kita mengutuk. Kenapa? Jawatan. Kerana dunia yang kita nak tu, pangkat yang kita kejar tu. Nak projek, nak bisnes, sanggup rasuah. Nak berjaya dalam bisnes, rasuah. Ini rasuah. Sampai bertengkar, bergaduh, saling menjatuhkan sebab dia nak dapat benda tu. Yang ni yang kena bicara, lebih kena bicara. Adapun umat, mereka sejahtera hati mereka daripada syirik akbar, syirik yang besar tu, yang beriktikad ada kuasa selain Tuhan. Contoh umat ni, mereka duk kata apa? Kena makan Panadol lega demam. Adakah mereka syirik? Tidak. Itu luruh bahasa. Cuba pergi tanya tengok. Pak cik nak tanya ni, betul ke Panadol tu bagi hilang ubat, bagi sembuh kan pak cik? Betul ke Panadol tu boleh beri kesan dan dia ada kuasa? Dia mesti dia akan kata apa? Ni sebab ya, ubatnya Allah lah bagi lega. Dia tahu, tengok. Dia tahu. Okey, jadi Allah sedang, ada orang dia cuba buat suatu propaganda, dia panggil dalam masyarakat. Oh, ini syirik, oh ini syirik, oh ini syirik, ziarah kubur syirik. Propaganda, persepsi, membina persepsi yang tak wujud. Tu dia kata tu ada ustaz orang pergi sembah kubur, ada kan, pergi minta itu ini nombor ekor apa semua tu. Yang tu orang sesat, orang tak betul. Yang masalah ni kita menghukum semuanya umat ni, menghukum ahli ilmu, menghukum orang yang alim, mengatakan mereka syirik. Ini tak betul. Cukup sebut ada orang sesat, dia buat macam ni, sudah cukup. Ni dia kata apa? Tu geng Haji Yaman semua syirik lah, sembah kubur. Lah, mereka tu orang alim-alim Melaka tu, takkan mereka tak pandai akidah kot. Okay, jadi Masya Allah, benar bina satu persepsi ataupun satu fitnah dia panggil, sehingga umat bersangka buruk pada para ahli ilmu itu. Jadi ini orang yang tak fikir secara rasional lah. Sedangkan ilmu itu bukan ada pada bicara banyak. Orang alim ni bukan bicara banyak, bukan pandai hadis Quran, sat-sat hadis, sat-sat Quran tu tak alim lagi sebenarnya. Alim ni duduk kat mana? Duduk kat takut hati dia pada Allah dan berhati-hati bila nak bercakap. Tu taqwa dia panggil. Seperti kata Sayyidina Umar, taqwa itu seperti kamu berjalan di satu jalan yang penuh dengan duri. Kamu mesti hati-hati. Ush, tak pijak duri. Ni cakap tak ada hati-hati. Orang tu syirik, orang tu bid'ah, orang tu kata apa dia ni? Kamu alim apa ni? Kamu mengaji ilmu apa? Sampai imam-imam pun tak betul ya. Ilmu apa dia mengaji sampai dia tak ada warak, tak ada taqwa pada Allah, takut pada Allah. Jaga perkataan. Insya-Allah. Bila dia kata orang syirik, dia akan bawa apa? Dia kafirkan orang. Itu masalah. Bagi dia ini syirik. Syirik dia kata dah menduakan Tuhan. Menduakan Tuhan kafir. Bila kafir, halal darah pula. Yang tu duk jadi pembunuhan sama orang Islam di tanah Arab kerana berpegang dengan fahaman yang sangat ekstrim, yang sangat sempit. Okey, mudah mensyirikkan umat, mengkafirkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini akidah, ini ajaran Quran, menceritakan tentang tabarruk, menceritakan tentang kemuliaan pakaian anbiya,
Dalam hadis juga, para sahabat juga, masya-Allah macam tu. Okey, terus. Jadi masya-Allah, jadi tentang kasut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi dalam hadis ni menyebut selipar Nabi atau capal Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 2 tali. Ada qibalan. Satu tali masuk dekat ibu jari kaki. Satu lagi tali antara 2 jari ni, jari pak tu dia panggil, jari kaki kita tu lah. Dia macam tu lah. 2 tali duduk tu. Ni ibu jari lah. Macam tu. Kalau capal Melayu duduk tang ni. Tali duduk tang ni. Tali tu duduk tang ni. Antara ibu jari dan juga 4 jari. Capal Melayu. Tak apalah orang Melayu nak ta'zim kan, tak mau nanti sama sangat dengan Nabi tu, macam tak muliakan pula. Nak pakai tu nak kena jaga macam-macam. Lepas tu capal Nabi 2 tali tu. 2 tali gitu. Tu tali tengah ni pula. Macam tu lebih kurang 2 tali. Okey. Saya tunjuk wadah itu, tak apa, tak boleh. Kemudian kita pergi hadis yang seterusnya. Wa bila qala hadatsana Abu Quraib bin Muhammad bin Ala qala hadatsana Waqi' an Sufyan an Khalid al-Hadza an Abdullah bin Harith an Ibn Abbas qala kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalan mathniyun shirakahuma. Hadis makna sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hana Ahmad bin Mani' qala hadana Abu Ahmad Az-Zubairi qala hadatsana Isa bin Tahman qala akhraja ilaina Anas bin Malik na'lain jardawain lahuma qibalan faqala fahaddathani Thabitun ba'du an Anas annahuma kanata na'layin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut oleh Sayyidina Isa bin Tahman, pada satu ketika Sayyidina Anas bin Malik telah mengeluarkan kepada kami sepasang selipar yang tidak berbulu, yang menggunakan 2 qibal, 2 tali. Tengok Sayyidina Anas simpan kasut Nabi. Mereka bukan sahabat habis Nabi wafat, buang semua baju Nabi. Ini syirik antara semua ni. Nak ada aku tu, muliakanlah. Letak tempat yang sepatutnya. Ini tak sama dengan, bahkan dalam Quran ada cerita. Quran ni hidayah dah. Allah cerita tentang tabut tahmiluhul malaikah. Tabut ni satu peti yang dalamnya ada beberapa barang. Ada kepingan kitab Taurat, yang kedua ada tongkat Nabi Musa, yang ketiga ada baju Nabi Sulaiman, ada satu riwayat kata, yang keempat serban Nabi Harun. Tahmiluhul malaikah, Allah firman tabut itu ditanggung, dibawa oleh para malaikat Allah SWT. Ada malaikat yang khidmat, tanggung memuliakan, maksudnya ni malaikat tanggung ni, bukan bawa tu peti tu lakukan seret, tanggung ni, malaikat tanggung ni memuliakan apa? Bukan peti tu, hak dalam peti tu. Tapi peti tu jadi mulia sekali kerana apa? Hak dalam peti tu apa dia? Tongkat Nabi Musa, serban Nabi Harun, ada kepingan kitab Taurat pula, pakaian anbiya diagungkan, dimuliakan sebagai nak ikut syariat Allah yang Allah perintahkan kita agungkan nabi-nabi. Bukan hanya syariat dia, semua pakaian dia, rambut dia, semua hak berkaitan dengan dia. Yang ni syariat, yang sunnah yang sahih, syariat yang benar. Kan semua orang nak sahih, yang ni yang sahih. Yang tak sahih yang mana? Ni kan Nabi ni saya tak boleh tahu sangat. Ini semayang cukup. Apa dia ni? Ajak orang merendahkan Nabi pula kadang tu. Buat apa ziarah Nabi di Madinah? Bukan rukun haji pun, umrah pun bukan rukun. Kan ada apa? Nabi dah mati dah, cakap begitu. Ya. Yang tu kau orang ahli hadis, bukan ahli hadis. Ahli hadis ahli cinta Nabi Muhammad. Ya, cinta tak mau jumpa Nabi, tipu itu ya. Jadi masya-Allah, para ulama kita jawab, iya, ziarah Nabi di Madinah bukan rukun haji, bukan rukun umrah. Sah haji, sah umrah walaupun tak pergi Madinah ziarah Nabi, tapi dia rukun cinta. Rukun cinta. Cinta tak sah kalau tak jumpa. Itu cerita dia. Adakah orang cinta seorang tak mau jumpa? Itu bukan cinta. Tak ada rukun, tak sah. Cinta mesti nak jumpa. Okay, ya? Bahkan hak ajak kita haji umrah, hak kenalkan kita Kaabah tu Nabi tu. Sehingga ada ulama membahaskan lebih baik ziarah Nabi dulu Madinah sebelum melakukan umrah dan haji. Kerana Nabi yang ajak kita tu, jumpa Nabi dulu. Sebagian bahasa tu.
Sebahagian ulama pula kata buat haji dan umrah dulu kemudian ziarah Nabi. Kenapa? Selesaikan dulu umrah semua, ibadah-ibadah, supaya di Madinah hanya fokus pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak fikir dah nak buat ni, fokus pada Nabi saja. Adab kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dialah mengajarkan semua tu. Tak akan Allah terima haji umrah kita kalau tak ikut cara Nabi, tak ikut panduan Nabi. Tak besar dengan Nabi, besar. Semayang tak mau baca selawat kat Nabi atau tak mau semayang cara Nabi, tak akan Tuhan terima. Besarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang tu orang yang sunnah sahih lah. Yang tak sahih betul ya. Hak tak ada bid'ah apa tu. Masya-Allah, yang tu yang betulnya hak dari Rasulullah. Jadi tu. Jadi ada dua tali juga sebut itu, saya nak simpan. Masuk ya tu lah. Masuk dah tu lah. Sebenarnya lagi. Ambil satu hadis lagi lah. Kita baca hadis Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bila qala haddatsana Allah sana Muhammad. Wa bila qala hadza Ishaq bin Musa al-Ansari qala hadatsana Ma'nun qala hadza Malik qala hadatsana Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi an Ubaid bin Jurayj annahu qala li Ibn Umar ra'aituka talbasun na'al as-sabat as-sibtiyah qala inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasun ni'al allati laysa fiha sya'run wa yatawadda fiha fa ana uhibbu an albasaha. Sayyidina Ubaid bin Jurayj pernah berkata kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, aku pernah melihat kamu menggunakan selipar sibtiyah, itu tidak berbulu. Selipar Nabi ni kulit yang tidak berbulu, kulit tidak berbulu. Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, aku melihat Rasulullah menggunakan selipar yang tidak berbulu. Baginda berwuduk tanpa menanggalkannya, karena itu aku pun suka menggunakannya. InsyaAllah nanti kita sambung ada hadis terusnya pada pengajian yang akan datang. Saya pun minta diriawai sekilas. Ada program pula di Yayasan Restu, semayan jamak apa semua dah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, min Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.